Sempena ulang tahun Bobo Boy yang ke-15, Monster ada masukkan gambar ni. Alright, jom kita bincang sikit. First kali, ini adalah caption gambar ni. Bobo Boy 15, thank you for all the wishes, messages, fan arts, fan edits, letters and more. Can't wait to meet everyone again soon. Terbaik. Hashtag Bobo Boy. Dekat gambar ni, diorang cakap, mari raihkan 15 tahun di bawah langit yang sama. 15 tahun Bobo Boy punya logo. Logo ni memang cantik. And then dia tulis, bersama kita terus berjuang. Dan ada gambar mereka semua ni. Ada Gopal, Feng, Ocho buat Bobo Boy, Tok Abah, Ying dan Yaya. Kita bincang sikit gambar ni. First kali saya nak cakap saya suka sangat dengan gambar ni. Dia punya composition dia apa, saya memang suka. Saya suka karakter-karakter kat bawah ni. Very very cool. And somehow macam ada benda kat sini. Saya tak tahu apa benda, but macam ada benda. Lepas tu ayat ni, di bawah langit yang sama ni, dia sangat signifikan dengan Bobo Boy. Ada dua sebab. Yang pertama sebab lagu lah, di bawah langit yang sama kita. Korang betul lagu tu. Lepas tu ini juga adalah tajuk komik Bobo Boy Galaxy musim 2 isu 27. Isu terakhir. Isu terakhir tu maksudnya Arc Guralatan. Arc Guralatan maksudnya Bobo Boy movie 3. Last but not least, nak cakap pasal Tok Abah. Saya dah start cover pasal birthday Bobo Boy ni daripada tahun 2020. Apa yang saya boleh cakap, seingat saya, Tok Abah memang tak pernah ada dalam satu posting pun kecuali yang ini. Penting ke saya mention benda ni? Saya rasa penting lah. Sebab saya perasan banyak benda berkenaan dengan Bobo Boy sekarang, mesti ada Tok Abah diselitkan di mana-mana. Apa-apa pun, selamat ulang tahun yang ke-15 untuk Bobo Boy. Lepas ni saya akan buat video cerita pasal posting Encik Nizam pula.